Di dalam bilik mesyuarat Markas Pemerintahan Logistik Tentera Darat, gelak tawa sinis 5 ekor dubuk memenuhi ruang itu, menggantikan bau dakwat dan timbunan fail. Di tengah-tengah bilik mesyuarat, seorang pegawai wanita muda berpangkat kapten berdiri kaku. Namanya Kapten Nurul Iman. Kedua-dua belah lengannya dicengkam kuat oleh dua pegawai lelaki berbadan tegap. Rambut hitam panjangnya, yang selama ini menjadi lambang kebanggaan dan maruah baginya, kini dipotong kasar dengan bunyi kerak yang mengerikan, jatuh ke lantai sejuk umpama air mata hitam. Orang yang memegang gunting itu ialah Panglima Markas tersebut, Brigadir Jeneral Ghazali. Di wajahnya terukir senyuman kejam dan herut, menikmati setiap detik situasi ini. Di sebelahnya, Kolonel Kamal, Lieutenant Kolonel Latif, Mejar Khairul, dan Lieutenant Yusuf memandang rendah ke arahnya dengan wajah penuh kemenangan dan penghinaan. "Macam mana, Kapten Nurul?" bisik Jeneral Ghazali ke telinganya seperti ular berbisa. "Sekarang kau faham bagaimana markas logistik kami mengalu-alukan perempuan betina yang tak sedar diri dan berlagak pandai. Namun, mereka tidak tahu. Wanita yang rambutnya baru dipotong dan kini membisu di hadapan mata mereka itu bukanlah mangsa yang lemah. Dia tidak menundukkan kepalanya. Dia tidak menangis. Dia hanya memandang gumpalan rambutnya yang jatuh di kaki dengan mata yang dingin dan kosong. Kemudian, perlahan-lahan dia mengangkat wajahnya memandang mereka. Di matanya, tiada rasa malu, marah, atau putus asa. Mata itu adalah mata seorang hakim yang dingin dan tajam, di mana segala emosi telah mati. Di dalam kepalanya, satu ayat sedang disempurnakan. Operasi Tukul Besi. Sasaran, 5 ekor tikus. Penghapusan bermula sekarang. Di dalam poket sebelah dalam baju celorengnya, tersimpan satu kuasa mutlak yang mampu menukar kerajaan korup ini menjadi abu dalam sekelip mata. Kad kuasa pegawai pemeriksa khas yang melapor terus kepada Menteri Pertahanan Malaysia sedang menanti masa untuk mengasah pedang dendam. Ribut sudah bermula. Sebentar lagi, dubuk-dubuk sombong ini akan sedar dengan pedih bahawa apa yang mereka buru bukanlah seekor biri-biri, sebaliknya seekor harimau yang sedang tidur. Segala-galanya bermula beberapa minggu lalu, pada hari Kapten Nurul Iman melangkah buat kali pertama ke Markas Pemerintahan Logistik Tentera Darat yang terletak di sebuah bandar yang agak terpencil di Semenanjung. Dia baru sahaja tamat pengajian dari Akademi Tentera dan ini adalah penempatan pertamanya. Jawatan rasminya adalah Pegawai Takbir Markas. Seorang kapten wanita muda yang baru menapak dalam dunia ketenteraan. Kemunculannya ibarat batu kecil namun tajam yang dilontar ke dalam kerajaan lelaki yang kukuh dan tertutup. Semasa dia melepasi pondok pengawal, pandangan asing tertumpu padanya. Dalam pandangan itu, tiada rasa hormat atau alu-aluan, sebaliknya rasa ingin tahu seperti melihat spesies haiwan jarang di zoo, bercampur dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Apa yang perempuan, apatah lagi kapten mentah, boleh buat di sini? Nurul Iman mengabaikan semua pandangan itu. Wajahnya dingin dan tanpa ekspresi, seolah-olah emosi tidak wujud dalam dirinya. Dia terus menuju ke pejabat Panglima untuk melapor diri kepada pegawai tertinggi unit itu, Brigadir Jeneral Ghazali. "Assalamualaikum, Tuan." Kapten Nurul Iman melapor diri sebagai pegawai takbir markas mulai hari ini. Suaranya lantang, tetapi tiada emosi di dalamnya. Markas Pemerintahan Logistik. Namanya mungkin terdengar seperti jawatan santai di belakang tabir. Tetapi realitinya berbeza. Tempat ini adalah jantung gergasi di mana segala bekalan logistik dan bajet, yang ibarat darah bagi seluruh tentera darat Malaysia, mengalir melaluinya. Dan jantung itu kini dikuasai oleh 5 ekor helang yang tamak. Di puncak kuasa mereka adalah raja yang tidak kelihatan, Brigadir Jeneral Ghazali. Sebagai Panglima, dia memegang kuasa mutlak. Dia seorang yang licik dengan otak yang geliga dan kemahiran politik yang luar biasa. Secara luaran, dia sentiasa berlakon sebagai komander yang budiman dan rasional, tetapi di dalamnya mengalir darah penjudi kejam yang akan menyingkirkan sesiapa sahaja yang menghalang laluannya tanpa belas kasihan. Dia mahu menjadikan markas ini kerajaan sempurnanya sendiri. Tangan kanannya ialah ketua staf,
Kolonel Kamal. Dia dikenali sebagai bulldozer manusia, seorang yang panas baran dan ganas. Dia percaya bahawa hanya kekuatan dan pangkat adalah satu-satunya undang-undang yang memerintah tentera. Dia menganggap kewujudan wanita dalam tentera sebagai sel kanser yang melemahkan kekuatan tempur. Dia adalah anjing buruan paling setia kepada Ghazali. Tangan kirinya ialah Ketua Logistik, Lieutenant Kolonel Latif. Dia adalah oportunis tipikal dan penjelmaan rasuah. Lemah di hadapan yang kuat dan kuat di hadapan yang lemah. Dia memperolehi bekalan tentera kepada Ghazali sebagai tanda kesetiaan mutlak. Dia adalah lelaki seperti Duboc yang sanggup menjual bajet negara serta darah dan keringat tentera demi kepentingannya sendiri. Dan terdapat dua pelaksana yang menjadi kaki dan tangan mereka untuk melakukan segala kerja kotor. Pengarah pengangkutan, Mejar Khairul, dan Lieutenant Yusof, pegawai muda yang menghasut pegawai lain dan mengawal suasana. Mereka menggelar diri mereka sebagai Lima Helang, nama yang kebudak-budakan tetapi menakutkan, dan menggunakan kuasa tanpa had di dalam kem tersebut. Kemunculan Nurul Iman adalah retakan pertama dalam kartel mereka yang kukur. Mereka memutuskan untuk menjinakan atau memusnahkan orang asing ini dengan cara mereka. Ujian pertama mereka bermula dalam mesyuarat operasi pada hari pertama Nurul melapor diri. Di hadapan semua pegawai kanan, Jeneral Ghazali memberikan tugas yang hampir mustahil kepada Nurul. Kapten Nurul, saya mahu awak menyemak semula semua kontrak pembelian markas ini sepanjang 5 tahun lalu. Tempoh masa seminggu. Boleh buat? Itu adalah perangkap yang nyata. Meminta seorang kapten baru yang tidak tahu apa-apa tentang status dan sistem unit untuk menyemak data 5 tahun yang begitu banyak dalam masa seminggu adalah mustahil. Dia menjangkakan Nurul akan gagal. Dia berniat untuk melabel Nurul sebagai tentera wanita yang tidak cekap di hadapan semua orang. Tetapi Nurul tidak panik sedikit pun. Dengan wajah tenang, dia menjawab, "Baik, Tuan. Saya akan lakukan yang terbaik." Sikap yakinnya itu membuatkan senyuman sinis terukir di wajah ahli geng Lima Helang. Tengoklah sejauh mana kau boleh pergi. Malam itu, lampu pejabat pentadbiran tidak dipadamkan sehingga lewat malam. Nurul Iman tinggal bersendirian, bergelut dengan timbunan fail yang menggunung. Dia tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap besar. Tetapi di wajahnya, bukannya putus asa atau marah, sebaliknya api semangat untuk menang sedang membara. Dia menolak tepi apel beracun, iaitu fail rujukan yang diberikan oleh Lieutenant Kolonel Latif siang tadi. Sebaliknya, dia mengeluarkan komputer riba tentera miliknya. Dia menyambungkan komputer riba itu ke pelayan pusat markas. Dia memiliki akses maklumat peringkat tertinggi yang tidak dibenarkan untuk pegawai biasa. Identiti sebenarnya, pegawai pemeriksa khas Kementerian Pertahanan yang melapor terus kepada menteri, dengan kuasa mutlak yang setaraf dengan seorang jeneral. Dalam hanya beberapa jam, dia menganalisis dengan sempurna semua bajet, kontrak, dan data perakaunan asal yang dilaksanakan di unit ini sepanjang 10 tahun lalu. Jari jemarinya menari di atas papan kekunci. Di dalam kepalanya, puluhan ribu pemboleh hubah digabungkan dan dileraikan, membentuk persamaan kebenaran yang paling sempurna. Seminggu kemudian, pada masa pelaporan yang dijanjikan, Nurul Iman, dengan mata yang merah akibat berjaga malam, melangkah masuk ke bilik mesyuarat. Di tangannya terdapat laporan setebal ratusan muka surat yang sempurna. Jeneral Ghazali dan ahli geng Lima Helang mencebik dalam hati melihatnya. Padan muka. Penat sia-sia semalaman. Sekejap lagi dia akan hancur di depan semua orang. Laporan bermula, suara Nurul yang tenang dan penuh keyakinan memecah kesunyian bilik mesyuarat. Dia mula membentangkan hasil analisisnya sepanjang minggu lalu tanpa tersekat sedikit pun. Daripada ribuan kontrak yang dilaksanakan sepanjang 5 tahun lalu, dia menepati sasaran pada kira-kira 100 kontrak bermasalah yang menunjukkan tanda-tanda penyelewengan. Kontrak yang menggunakan syarikat hantu untuk menaikkan harga bekalan. Kontrak yang nampak seolah-olah memberikan kerja secara monopoli kepada syarikat tertentu. Dan projek hantu yang wujud di atas kertas tetapi tidak pernah dilaksanakan.
Semakin pembentangannya berjalan, suasana di bilik mesyuarat berubah drastik. Wajah para pegawai yang tadi penuh ejekan dan penghinaan kini mula diselubungi kejutan dan ketakutan. Analisisnya begitu tajam dan tepat sehingga tiada siapa boleh membantah. Di akhir pembentangan, dia memandang tepat ke arah Lieutenant Colonel Latif dan berkata, khususnya bagi projek pembelian pakaian musim Tengkujuh tahun lepas yang dikendalikan oleh Lieutenant Colonel Latif, di atas kertas bajet yang digunakan adalah 10 juta RM. Tetapi kos pembekalan sebenar yang saya sahkan hanya 3 juta RM. Kemana perginya baki 7 juta RM itu? Kata-katanya perlahan, tetapi ia menjadi pisau yang lebih tajam daripada sebarang jeritan, menusuk ke jantung Latif. Wajahnya menjadi pucat lesi. Semua mata di bilik mesyuarat tertumpu padanya. Wajah Jeneral Ghazali juga menjadi kaku. Dia sedar dia telah terperangkap dalam perangkap yang dipasangnya sendiri. Dia terlalu memandang rendah kemampuan wanita itu. Hari itu, Nurul Iman menang dengan bergaya. Dia membuktikan kemampuannya dengan jelas di hadapan semua orang. Tetapi dia tahu, ini bukan kemenangan, tetapi hanya permulaan kepada perang yang lebih besar dan dahsyat. Kemenangannya meninggalkan luka yang tidak dapat dipadam pada ego serigala-serigala itu, dan luka itu bakal bertukar menjadi kemarahan yang mengerikan dan dendam yang hina. Benar seperti dugaannya, selepas hari itu, serangan senyap terhadapnya menjadi semakin gigih dan kejam. Dia berdiri keseorangan di tengah-tengah medan perang. Dan perang itu cuba memusnahkan segala-galanya tentang dirinya dengan cara yang jauh lebih kotor dan jijik daripada yang dia bayangkan. Neraka sebenarnya baru sahaja bermula. Selepas kemenangan sempurna di mesyuarat itu, Nurul berharap suasana di kem akan berubah seketika. Dia fikir selepas membuktikan kemampuannya, dia akan bebas daripada penghinaan dan diskriminasi, dan diiktiraf sebagai rakan setugas yang setaraf. Tetapi itu adalah kesilapan naifnya. Kemenangannya tidak menumpulkan taring serigala, sebaliknya mengejutkan racun yang lebih tajam dan licik yang tersembunyi di balik kuku mereka. Tidak lama kemudian, kabar angin jahat tentang Nurul Iman mula tersebar seperti kabus di dalam kem. Kau dah dengar? Kapten Nurul tu sebenarnya ada hubungan sulit dengan orang atasan di Kementerian Pertahanan, Mindef. Sebab skim dia dapat pangkat kapten pada usia muda dan berlagak macam tu. Patutlah perangai dia sombong semacam. Dia ada kabel rupanya. Harapkan muka cantik J untuk goda orang atasan, perempuan macam tu. Kabar angin yang disebarkan oleh Lieutenant Yusof mencampurkan fakta dan dusta dengan begitu licik sehingga pendengar mempercayainya tanpa ragu. Di dalam kem, Nurul Iman dicop dengan stigma mengerikan sebagai wanita kotor yang naik pangkat menggunakan tubuh badan, bukan kemampuan. Nurul Iman bergelut sedaya upaya untuk melepaskan diri daripada sarang labah-labah gergasi yang menjerutnya ini. Dia menyelesaikan tugas-tugas remeh yang diberikan kepadanya dengan sempurna. Dia mengetuk pintu jabatan lain berpuluh kali untuk mendapatkan kerjasama walaupun mereka enggan berkomunikasi. Dia cuba mengabaikan kabar angin kotor tentang dirinya dan berjalan terus di laluannya. Namun, di sebalik semua ketidakadilan ini, dia tidak melupakan misi sebenarnya walau sesaat. Dia adalah pegawai pemeriksa khas. Dan deria tajamnya sedang mengesan satu lagi kelemahan dalam kerajaan korup ini. Di celah-celah masa menguruskan tugas remeh, dia sengaja merayau ke tempat-tempat paling terpencil di kem itu. Dewan makan, stor logistik, dan bahagian pengangkutan. Di sana, dia terhidu bau busuk. Bukan sekadar bau sisa makanan, tetapi bau rasuah yang meloyakan, menandakan organisasi itu sedang membusuk dari akarnya. Kecurigaan pertamanya bermula dari log perjalanan bahagian pengangkutan. Di atas kertas, truk-truk markas direkodkan bergerak beratus kilometer setiap hari. Tetapi jumlah perjalanan sebenar yang dipantaunya tidak sampai separuh. Minyak petrol dan diesel yang hilang itu. Kemana perginya? Dia berlegar di sekitar bahagian pengangkutan seperti hantu pada waktu malam. Dan akhirnya dia menyaksikannya. Mejar Khairul, pada waktu tengah malam, senyap-senyap memandu lori tangki tentera keluar dari kem.
Minyak itu pasti akan ditukar menjadi wang haram di stesen minyak awam berhampiran. Kecurigaan keduanya berubah menjadi keyakinan apabila melihat peralatan tempur tentera. Dengan alasan pemeriksaan stok berkala, dia berjaya masuk ke bahagian dalam stor. Di antara kotak-kotak usang yang berhabuk, dia menemui sesuatu yang pelik. Di atas kertas, sepatutnya tersimpan jaket karis peluru dan topi keledar balistik terkini yang dibekalkan tahun lalu. Tetapi di dalam kotak itu, terdapat jaket karis peluru model lama yang sudah dihentikan pengeluarannya berdekad lalu dan topi keledar retak. Mereka tukar peralatan. Dia merasa seram sejuk. Jika berlaku peperangan dan tentera memakai peralatan rosak ini, akibatnya pasti mengerikan. Ini bukan sekadar rasuah, ini adalah pengkhianatan nyata yang mempertaruhkan nyawa tentera. Dia merakam semua bukti itu dengan kamera mininya. Akhirnya, dia perlu mengesahkan siapa yang berdiri di puncak segala kepincangan ini. Dia menyusun semua data yang dikumpulnya menjadi satu laporan rasmi. Kemudian, dia membawa laporan itu menemui satu-satunya orang yang memegang kunci untuk memutuskan rantaian rasuah ini, Panglima, Jeneral Ghazali. Dia memutuskan untuk memberinya peluang terakhir. Peluang sebagai seorang komander untuk membersihkan unitnya sendiri. Tuan Panglima, saya ada perkara nak bincang. Dia meletakkan laporan itu di atas meja Ghazali dengan wajah serius. Ini adalah masalah serius dalam sistem logistik markas kita yang saya kesan sejak beberapa minggu lalu. Tuan perlu sahkan sendiri dan ambil tindakan. Jeneral Ghazali membelik laporan itu secara sambil lewa. Tiada sedikit pun rasa terkejut atau marah di wajahnya. Dia sebenarnya sudah tahu segalanya. Dia memasukkan laporan itu ke dalam laci meja. Kemudian, dengan senyuman dingin, dia memandang Nurul dan berkata, "Kapten Nurul." Suaranya mengandungi amaran dingin. "Awak ni nak tahu terlalu banyak. Kadang-kadang, tak tahu apa-apa itu lebih baik." Dia bangun dari kerusi dan menghampiri Nurul, menepuk bahunya dengan mesra sambil berbisik. "Awak terlalu bijak. Itu masalahnya. Dalam tentera, orang yang terlalu bijak akan menyusahkan diri sendiri. Faham maksud saya? Itu adalah pujukan dan juga ugutan terakhir. Kalau kau duduk diam dalam sangkar aku dan ikut peraturan aku jamin masa depan kau. Tapi kalau kau terus ganggu ketenteraman aku, masa tu aku terpaksa patahkan sayap kau yang hebat tu." Nurul Iman tidak berkata apa-apa. Dia sedar daripada pandangan mata Ghazali bahawa perbincangan lanjut tidak bermakna. Ghazali bukan pemerhati rasuah ini. Dia adalah kepada kejahatan besar yang mengawal segalanya. Dia melangkah keluar dari pejabat Panglima dengan lemah. Di hujung koridor, ahli geng 5 Helang kelihatan tersenyum sinis memandangnya. Mereka menikmati situasi ini. Dia kini benar-benar bersendirian. Dan dia sedar, tiada lagi jalan untuk berundur. Untuk bertahan di tempat seperti neraka ini, dia perlu menjadi serigala. Tidak, dia perlu menjadi singa yang lebih ganas dan kuat untuk memburu serigala-serigala itu. Matanya berubah. Harapan naif terakhir di hatinya lenyap, digantikan dengan api dendam yang dingin. Perang sebenar bermula sekarang. Kerajaan mereka jauh lebih kukuh dan besar daripada sangkaannya. Dan untuk meruntuhkannya, dia juga perlu bersedia menjadi raksasa. Selepas pertemuan dengan Jeneral Ghazali, Nurul Iman mendiamkan diri sepenuhnya secara luaran. Dia tidak lagi menyuarakan sebarang pendapat tentang masalah unit. Dia hanya menumpukan perhatian pada kerja kertas yang diberikan, seolah-olah orang yang sudah berputus asa di hadapan tembok besar. Melihat keadaannya yang seolah-olah sudah patah semangat, Ghazali dan konconya akhirnya merasakan kemenangan. "Tengok tu, Tuan. Apa saya cakap? Perempuan tetap perempuan." "Gertak sikit terus kecut perut," kata Kolonel Kamal sambil ketawa besar. Ghazali tersenyum puas, tetapi masih belum melonggarkan kawalan sepenuhnya. Mata Nurul yang tenang itu mengganggunya. Ia terasa seperti ketenangan sebelum ribut, bukan kepasrahan orang yang kalah. "Jangan leka. Ular akan berpura-pura mati sebelum mematuk kaki mangsanya apabila leka."
Kita perlu pastikan nafas perempuan itu putus sepenuhnya. Matanya bersinar dingin. Dia memutuskan untuk memijak maruah Nurul di hadapan semua orang supaya dia tidak berani lagi mengangkat muka. Dia merancang satu upacara hukuman awam yang paling kejam dan menghina. Dan pentasnya ditetapkan di bilik mesyuarat petang itu, di mana semua pegawai akan berkumpul. Pada petang yang menentukan itu, mesyuarat operasi tergempar dipanggil. Kononnya ada pergerakan mencurigakan musuh di sempadan. Tetapi itu hanyalah alasan kosong. Ia hanyalah perangkap licik untuk mengheret Nurul Iman masuk. Suasana di bilik mesyuarat tegang. 5 ahli geng 5 Helang duduk berkumpul di meja tengah seolah-olah sudah berjanji. Mata mereka terpaku pada pintu masuk, seperti sekawan helang yang lapar menunggu mangsa. Akhirnya, Nurul Iman melangkah masuk. Dia duduk di tempatnya dengan wajah tanpa ekspresi seperti biasa. Mesyuarat berjalan secara formaliti. Jeneral Ghazali berucap panjang lebar tentang pergerakan musuh yang tidak wujud. Pegawai lain hanya memerhatikan lakonannya dengan wajah bosan. 1 jam kemudian, mesyuarat tamat. Mesyuarat bersurai. Semua boleh keluar. Sebaik sahaja Ghazali berkata demikian, pegawai-pegawai lain bergegas keluar seolah-olah sudah menunggu. Tetapi ahli geng 5 Helang dan Nurul Iman kekal di tempat duduk. Kapten Nurul, awak tunggu sekejap, kata Ghazali dengan suara dingin. Nurul mengangguk tanpa kata. Dia fikir, apa yang dinanti sudah tiba. Setelah semua pegawai lain keluar, hanya tinggal 6 orang di dalam bilik itu. Ghazali bangun dan mengunci pintu dari dalam. Klik. Bunyi selap besi yang berat memecah kesunyian. Nurul Iman kini terasing sepenuhnya dari dunia luar. Baiklah, Nurul, kata Ghazali sambil berdiri di hadapannya dengan senyuman sinis. Sekarang tinggal kita saja, mari kita bercakap jujur. Suaranya manis seperti madu, tetapi menyembunyikan racun ular. Kau ingat aku tak tahu apa yang kau selidiki. Mata Nurul bergetar sedikit mendengar kata-katanya. Minyak, penyelewengan, bekalan rosak. Banyak betul benda hebat kau jumpa. Kan? Dia tahu segalanya. Bagaimana? Kau fikir berapa banyak mata dan telinga aku ada dalam markas ni, Kapten? Anjing setia aku, Lieutenant Yusuf, sentiasa memerhati dan melaporkan setiap gerak-geri kau. Aku dah bagi kau peluang terakhir. Hidup diam-diam dalam sangkar aku. Tapi kau tendang peluang tu. Kau berani ancam kerajaan aku. Senyuman di wajahnya hilang, digantikan dengan ekspresi ganas seekor binatang buas. Jadi, aku putuskan untuk ajar kau hukum dunia ni. Yang lemah mesti tunduk kepada yang kuat. Itu kebenaran mudah. Sebaik sahaja dia habis bercakap, Kolonel Kamal dan 3 pegawai lain bangun mengepung Nurul. Di mata mereka terpancar kegilaan binatang yang hilang akal. Jeneral Ghazali tersenyum seperti syaitan dan berkata perlahan, Kapten Nurul, inilah cara markas logistik kami. Serentak dengan itu, Kolonel Kamal yang pertama sekali mencengkam rambut Nurul. Dan kisah ini kembali ke babak awal yang kita lihat tadi. Segala punca telah terdedah. Kini hanya tinggal jangkaan bagaimana dia akan menghayunkan pedang dendam di hujung penghinaan yang mengerikan ini. Serangan balasnya bakal bermula. Kerajaan mereka jauh lebih kukuh, dan untuk meruntuhkannya, dia perlu menjadi raksasa. Masanya semakin hampir. Masa penghakiman. Inilah cara markas logistik kami. Dengan kata-kata itu, Kolonel Kamal mencengkam rambut Nurul Iman. Tangan kasarnya membuatkan leher jinjang Nurul melentuk seperti hendak patah. Ark! Tetapi Nurul tidak menjerit. Dia hanya mengetap bibir dan memandang tepat ke mata ganas itu. Keberaniannya yang tidak patah itu membuatkan kemarahan Kamal meledak. Perempuan degil ni. Dia menghempas Nurul ke atas meja besar di tengah bilik mesyuarat. Bop! Tubuh Nurul terhempas kasar di atas meja. 4 serigala lain ketawa terbahak-bahak melihatnya. Mereka mengerumuni meja itu. Dan pesta penghinaan lisan mereka yang kotor bermula.
Padan muka kau, pengintip tak guna, kata Lieutenant Yusof sambil menunjal-nunjal muka Nurul. Taraf macam kau berani lawan Tuan Panglima? Tengok muka cantik kau ni dah hancur, apa perasaan kau? Matanya hilang kewarasan. Dia melepaskan rasa rendah diri yang mendalam terhadap pegawai wanita muda yang lebih berkebolehan daripadanya melalui keganasan primitif ini. Ahli lain turut serta dalam pesta gila itu. Kan aku dah cakap. Perempuan tak patut masuk tentera. Memalukan saja, kata Mejar Khairul sambil terkekeh-kekeh. Betul tu. Bagi tugas pentadbiran buat apa pada perempuan macam ni? Patut hantar pergi Dewan Makan Basuh Pinggan saja, itu taraf dia, tambah Lieutenant Kolonel Latif. Setiap patah perkataan mereka menjadi kaca tajam yang menghiris jantungnya. Mereka memijak segala-galanya, kemampuannya, maruahnya, dan kewanitaannya tanpa sisa. Di luar bilik mesyuarat, pegawai-pegawai lain memalingkan muka daripada kejadian mengerikan di dalam. Mereka mendiamkan diri, berpura-pura tidak melihat atau mendengar apa-apa, menunduk memandang meja masing-masing. Kebisuan mereka adalah persetujuan senyap dan sikap pengecut. Di dalam kubu besi gergasi ini, tiada seorang pun di pihaknya. Dia benar-benar kesorangan. Akhirnya, apabila kegilaan mereka memuncak, Jeneral Ghazali mengangkat tangan menghentikan mereka. Dia memerhati semuanya dengan senyuman puas dari awal. Dia yakin dengan hukuman awam ini, ketenteraman sempurna telah ditegakkan dalam kerajaannya. Dia menghampiri Nurul yang terbaring di atas meja. Dengan suara kemenangan, dia memberikan pukulan terakhir. Macam mana, Kapten Nurul? Sekarang kau faham macam mana kami alu-alukan orang luar yang tak sedar diri. Kata-katanya membawa mesej kejam, kalau nak hidup di sini, merangkaklah di kaki aku. Dia menjangkakan Nurul akan menangis merayu ampun. Dia mahu menunjuk-nunjuk keadaan Nurul yang hancur kepada semua anggota. Tetapi ketika itu, sesuatu yang tidak disangka berlaku. Nurul, yang terbaring di atas meja, tidak menangis. Dia tidak menggigil. Perlahan-lahan, sangat perlahan, dia bangun. Bibirnya pecah berdarah, bajunya kusut masai. Tetapi matanya sedikit pun tidak pudar cahayanya. Matanya seperti glasier yang dingin dan kosong tanpa emosi. Melihat semangatnya yang tidak patah, sisa kewarasan Kolonel Kamal putus. Perempuan ni memang nak kena. Dia mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya. Gunting pejabat. Rambut perempuan kena pendek. Baru nampak macam askar, jeriknya seperti binatang. Dia mencengkam rambut Nurul yang diikat rapi. Kemudian, tanpa belas kasihan, dia memotong rambut itu. Krak, krak. Bunyi mengerikan itu kedengaran, dan rambut hitam panjangnya jatuh ke lantai. Mereka tidak berhenti di situ. Bergilir-gilir seperti syaitan yang berpesta, mereka memotong rambutnya. Ada yang guna gunting, ada yang guna pisau lipat, merosakkan rambutnya sesuka hati. Rambut indahnya sekelip mata menjadi hodoh dan melucukan seperti dimakan tikus. Mereka ketawa puas melihat hasil kerja mengerikan mereka. Namun, dia masih tidak menangis. Dia hanya memandang gumpalan rambut di kakinya dengan mata kosong. Dan bibirnya terbuka sedikit. Terukir satu senyuman. Senyuman kematian yang dingin namun indah, mekar dari dasar neraka. Melihat senyuman itu, Jeneral Ghazali secara tidak sedar merasakan seram sejuk menjalar di tulang belakangnya. Naluri memberitahunya dia telah melakukan kesilapan besar. Wanita ini bukan mangsa buruan. Kebisuannya bukan tanda menyerah kalah. Itu adalah ketenangan sebelum ribut. Dan ribut itu bakal menelan kerajaan helang sombong ini. Di dalam poket baju celorengnya, tersimpan kuasa mutlak. Kad pegawai pemeriksa khas yang dicop mohor Menteri Pertahanan sedang menanti masa penghakiman. Segala persiapan telah tamat. Masa untuk memburu bermula. Kapten. Bukan. Tuan. Lieutenant Yusof yang paling muda tiba-tiba gagap. Dia merasakan sesuatu yang menakutkan dari pandangan mata wanita itu. Dia bukan manusia seperti yang mereka sangkakan. Peluh sejuk mula mengalih di belakang badannya.
Akhirnya, Nurul mengangkat kepala, memandang kelima-lima lelaki itu satu persatu. Pandangannya mula-mula singgah pada Lieutenant Yusof. Lieutenant Yusof. Suaranya tenang dan damai secara mengejutkan. Dia menyebut nama dan pangkatnya dengan tepat seperti jurulatih memanggil kehadiran. Yusof menelan air liur. Senyuman di wajahnya mati. Pandangannya beralih kepada pengarah pengangkutan, Mejar Khairul. Mejar Khairul. Kemudian kepada Ketua Logistik Lieutenant Kolonel Latif, Ketua Staf Kolonel Kamal, dan akhirnya kepada pengarah dan pelakon utama sandiwara ini, Jeneral Ghazali. Dan Panglima, Brigadir Jeneral Ghazali. Dia menyebut nama dan pangkat kelima-limanya dengan jelas. Seperti pelaksana hukuman mati yang mengesahkan nama banduan buat kali terakhir. Tindakannya membuatkan udara di bilik itu semakin berat. Kemudian, dia merenung tepat ke dalam mata mereka dan melepaskan amaran terakhirnya. Bagus. Kamu berlima. Suaranya bertukar sedingin ais. Dia tidak lagi menggelar dirinya saya. Aku dah ingat semua nama kamu. Sikapnya yang pelik dan mengancam membuatkan lima helang itu terdiam seketika. Kamu semua akan menyesali baki hayat tentera kamu bermula hari ini. Tidak, aku akan pastikan kamu menyesal seumur hidup. Itu bukan ugutan. Itu adalah trailer kepada takdir yang tidak dapat dielakkan. Pengisytiharan berani itu membuatkan wajah para serigala kembali tersenyum sinis. Terutamanya Jeneral Ghazali, yang ketawa mengejek. Perempuan ni dah gila agaknya. Dia menyangka penghinaan dan kejutan ini membuatkan Nurul hilang akal. Kesilapan besar itu bakal memusnahkannya. Menyesal? Bagus. Cuba buat aku menyesal, Kapten Nurul. Aku nak tengok macam mana kepala kau pecah. Dia memeluk tubuh dengan angkuh, yakin dengan kemenangannya. Tetapi dia tidak tahu, skim detik terakhir belas kasihan yang diberikan kepada mereka. Nurul Iman tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengabaikan ejekan mereka seperti bunyi bising. Tangannya perlahan-lahan dan tanpa ragu-ragu mencapai poket dalam baju celorengnya. Dia mengeluarkan dompet kulit hitam biasa. Dia membukanya dan mengeluarkan kad kuasanya. Lalu, dia menghulurkannya betul-betul di hadapan mata Jeneral Ghazali. Senyuman angkuh Ghazali serta-merta beku di wajahnya. Matanya membulat besar seolah-olah tidak percaya. Mulutnya ternganga sedikit. Dia menggosok matanya berkali-kali. Mahu menganggap dia salah lihat. Tetapi kad kuasa di hadapannya terlalu jelas dan nyata. Ia bukan kad pengenalan tentera kapten biasa. Ia mempunyai lambang Jata Negara Malaysia dan Kementerian Pertahanan yang berwibawa. Dan di bawahnya, terukir jelas 4 bintang emas, General. Dan di bawah bintang itu tertulis nama dan jawatannya, Jeneral Nurul Iman. Ketua Inspektorat Jeneral Angkatan Tentera. Jeneral. Inspektorat Jeneral Khas. Perkataan-perkataan itu menjadi tukul gergasi yang menghentam otak Ghazali bertalu-talu. Pandangannya menjadi gelap. Fikirannya kosong. Dia sedar situasi apa yang dihadapinya sekarang. Wanita muda yang diejeknya sebagai betina, yang dihina, yang rambutnya dipotong. Adalah pedang hidup yang memantau seluruh angkatan tentera. Langit di atas langit yang tidak akan dapat dicapainya seumur hidup. Dia sedar betapa besarnya dosa yang dilakukannya. Dia bukan sekadar menghina seorang pegawai wanita. Dia telah memijak maruah Kementerian Pertahanan dan hierarki suci tentera dengan tangan kotornya. Lututnya mula menggigil. Peluh jantan mencurah-curah. Perubahan mengerikan itu disedari dahulu oleh Kolonel Kamal di sebelahnya. Dia memandang kad kecil yang direnung Ghazali. Wajahnya juga bertukar pucat lesi. Tuan. Jeneral. Rintihan penuh ketakutan keluar dari mulutnya. Satu perkataan itu membuatkan 3 serigala lain, Latif, Khairul, dan Yusof, sedar betapa seriusnya keadaan. Senyuman angkuh lenyap, diganti ketakutan purba. Mereka sedar mereka telah menyentuh entiti yang tidak sepatutnya disentuh. Kesombongan dan kebodohan mereka akhirnya menjerut leher sendiri.
Hari penghakiman tiba dengan cara paling kejam dan pedih. Dan pelaksananya berdiri tegak di hadapan mereka dengan rambut yang dipotong dan wajah sedingin ais. Di tangannya, kad kecil itu mempunyai kuasa mutlak untuk menukar kerajaan mewah mereka menjadi abu. Segala-galanya sudah tamat. Masa mereka terhenti. Dan neraka mereka bermula. Pengakhirannya adalah kemusnahan. Tuan Jeneral. Rintihan Kolonel Kamal menggegarkan udara beku di bilik itu. Ahli geng 5 Helang lain berdiri kaku, tidak percaya apa yang berlaku. Raja mereka, pemerintah mutlak Ghazali, sedang melutut di lantai sambil menggigil. Palsu. Ini tak masuk akal. Itu kad palsu. Lieutenant Kolonel Latif menjerit hampir menangis, cuba memegang sisa kewarasannya. Dia mahu menafikan realiti mengerikan ini. Betul, perempuan ni cuba tipu kita. Dia cuma kapten biasa. Mejar Khairul dan Lieutenant Yusof turut menyokong, cuba menyembunyikan ketakutan. Mereka mahu percaya ini semua sandiwara. Tetapi tindakan seterusnya Nurul Iman menghancurkan harapan mereka. Senyuman sinis terukir di bibirnya. Palsu, tanyanya perlahan. Baik. Kalau kamu berkeras begitu, biar aku sahkan sendiri. Dia menyimpan kadnya semula. Dengan bersahaja, dia mengeluarkan telefon satelit tentera miliknya. Dia menekan butang dial pantas nombor 1 dan membuka pembesar suara. Belum sempat deringan pertama tamat, talian disambungkan. Di hujung talian, kedengaran suara garau dan berwibawa yang dikenali oleh seluruh rakyat Malaysia. Jeneral Nurul, saya dengar. Pemilik suara itu ialah Menteri Pertahanan Malaysia sendiri. Jeneral Nurul. Panggilan itu adalah pengesahan terakhir bahawa ini adalah realiti. Wajah 5 Helang itu hilang darah sepenuhnya. Kaki mereka longlai. Datuk Seri, ini saya, Nurul. Keputusan audit sudut markas pemerintahan logistik sudah ada. Di sini ada banyak tikus kotor. Perlu pembersihan segera. Di hujung talian, Menteri terdiam sebentar. Dia dapat merasakan kemarahan luar biasa daripada pegawai kesayangannya itu. Baiklah. Saya luluskan pelancaran operasi tukul besi. Semua bantuan diperlukan akan diberikan tanpa had. Saya akan laksanakan serta-merta, Datuk Seri. Operasi tukul besi. Mendengar perkataan itu, Jeneral Ghazali rebah sepenuhnya. Itu adalah nama kod operasi rahsia yang hanya diketahui segelintir pihak dalam kementerian. Cara terakhir untuk mencabut akar rasuah paling serius dalam tentera. Dan ketua operasi itu berdiri di hadapannya sekarang. Nurul mematikan talian tanpa menunggu jawapan. Dia memandang 5 lelaki yang terduduk di lantai dan menjatuhkan hukuman terakhir. Brigadir Jeneral Ghazali. Suaranya kejam seperti hakim neraka. Dengan kuasa sebagai Ketua Inspektorat Jeneral Khas, aku perintahkan. Mulai saat ini, segala jawatan kau dan 4 ekor anjing di sebelah kau dilucutkan. Kamu bukan lagi pegawai Tentera Darat Malaysia. Pengisytiharan itu adalah hukuman mati yang merampas segala-galanya. Kerajaan itu runtuh. Tuan Jeneral. Tolong. Tolong ampuni saya. Ghazali merangkak ke kaki Nurul. Semua ini angkara Kolonel Kamal si Samseng ni. Saya tak tahu apa-apa. Sumpah. Dia menyalahkan anak buahnya demi menyelamatkan diri. Di lantai, mata Kolonel Kamal membara dengan kemarahan dan rasa dikhianati melihat bosnya begitu hina. Tetapi Nurul tidak tergugat. Tiba-tiba, bunyi kipas helikopter yang membingitkan kedengaran dari luar. Dop 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 dop. Belum sampai 15 minit. Menteri Pertahanan bertindak pantas. Melalui tingkap, kelihatan skuadron helikopter tentera berlegar dan mendarat di padang kawat, menerbangkan debu. Pintu terbuka, dan sekumpulan anggota lengkap bersenjata dari Grup Gerak Khas, GGK, atau pasukan elit polis tentera meluru keluar. Mereka mengepung bilik mesyuarat dalam sekelip mata. Ketua pasukan menerjah masuk dan memberi tabik hormat kepada Jeneral Nurul. Tuan. Ketua pasukan Gerak Khas melapor diri. Nurul membalas tabik hormat.
Dia menuding jari ke arah 5 penjenayah itu. Tangkap 5 ekor ni segera. Pasukan elit itu bergerak pantas, memulas tangan mereka ke belakang dan memasang garis sejuk. Saya tak bersalah. Ini perangkap. Jeritan mereka tidak dipedulikan. Mereka diseret keluar seperti binatang. Selepas itu, Nurul berpaling kepada puluhan pegawai lain yang menjadi penonton bisu. Dan kamu semua. Suaranya tajam. Hari ini kamu membuang maruah sebagai tentera. Kamu melihat ketidakadilan tetapi diam. Kamu juga pendosa yang sama. Para pegawai tidak mampu mengangkat muka. Mulai hari ini, audit menyeluruh akan dijalankan ke atas markas ini. Tiada seekor tikus pun akan terlepas. Faham? Malam itu, markas logistik berubah menjadi bandar hantu. Berpuluh pegawai penyiasat kementerian menyerbu masuk, membongkar segala rekod sepanjang malam. Rahsia geng 5 Helang terbongkar satu persatu, bukan sekadar rasuah, tetapi menjual aset tentera, menerima rasuah, dan memberi dana haram kepada ahli politik. Mahkamah Tentera menjatuhkan hukuman berat. Ghazali, Kamal, Latif, Khairul, dan Yusof dipenjara puluhan tahun. Segala pencen dan gelaran dilucutkan. Setahun kemudian, di dataran pahlawan sempena Hari Angkatan Tentera, Jeneral Nurul Iman berdiri di pentas utama, kini dengan 5 bintang di bahu sebagai Panglima Angkatan Tentera, PET, wanita pertama. Dia memandang barisan tentera markas logistik yang kini memakai peralatan baru yang lengkap, wajah mereka penuh keyakinan. Dia bertentang mata dengan seorang mejar muda yang pernah membantunya secara senyap. Mereka mengangguk sedikit. Senyuman harapan mekar di wajah Nurul. Musim sejuknya telah tamat. Legenda sebenar baru bermula. Bahagian pertama tamat. Masuk ke bahagian kedua cerita. Kisah 2, Operasi Pandora, jatuhnya Brigade Pegasus. Dom. 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 Bunyi ribuan bot tentera menghentak padan kawat simen secara serentak menggegarkan bumi. Di atasnya, laungan semangat membelah langit. Namun, pandangan ribuan tentera itu terpaku pada satu tempat di tengah padan kawat. Di sana, seorang pegawai wanita pertengahan umur berdiri kaku, kaki dan tangannya dipegang oleh 4 pegawai berbadan besar. Pangkat mejar di bahunya tidak membawa sebarang makna di atas pentas kejam ini. Di hadapannya berdiri pemerintah kem ini, raja kecil bernama Kolonel Hashim. Di bibirnya terukir senyuman kejam pemangsa di hadapan mangsa korban. Hashim memberi isyarat, dan ajutannya menghulurkan segenggam rokok. Vopi. Dia menyalakan pemetik api, dan genggaman rokok itu terbakar serentak umpama obor kecil. Asap tebal dan pedih berkepul-kepul, mencemarkan udara. Dia menghampiri wanita itu dengan rokok yang menyala. Dengan kasar, dia mencengkam rambut wanita itu dan mendongakkan kepalanya ke belakang. Dia mendekatkan rokok yang membara itu betul-betul ke bibir wanita itu. Cih! Bunyi daging terbakar kedengaran, dan asap nipis naik dari bibirnya. Hashim menjerit seperti syaitan supaya didengar oleh ribuan tenteranya. Buka mulut kau, orang tua tak sedar diri. Biar aku ajar kau rasa sebenar Brigade Pegasus. Hahaha. Kata-katanya menjadi isyarat untuk meledakkan tawa gila daripada para tentera yang memenuhi padan kawat. Mereka menikmati hukuman awam yang mengerikan ini. Tetapi pada ketika itu, walaupun dalam kesakitan yang amat sangat, mata wanita itu tidak goyah sedikit pun. Sebaliknya, pandangannya menjadi semakin dingin dan keras. Dia memusingkan badannya yang dipegang, mengumpul sisa tenaga terakhir. Dan dia menekan butang kedua pada baju celoringnya kuat-kuat ke dada. Butang yang kelihatan biasa itu sebenarnya adalah peranti isyarat kecemasan buatan khas. Klik. Bunyi yang sangat perlahan, tiada siapa mendengarnya. Tetapi ia adalah isyarat senyap Great Krisis Nasional yang dihantar terus kepada pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Mereka menyangka mereka sedang menghina seekor tikus. Salah. Mereka baru sahaja menyalakan sumbu bom atom. Pejabat Panglima Angkatan Tentera Malaysia, PET, Markas ATM.
Masa sudah melepasi tengah malam, tetapi cahaya lampu bandar Kuala Lumpur di sebalik tingkap kaca gergasi tidak pernah tidur. Cahaya yang lebih terang dan dingin memenuhi bilik Panglima. Di hadapan meja kayu jati besar, seorang wanita sedang duduk. Di bahunya, bersinar 4 bintang seperti berlian, membuktikan dia adalah pegawai nombor 1 dalam Angkatan Tentera Malaysia. Jeneral Tan Sri Salina. Panglima wanita pertama dalam sejarah dan legenda hidup. Namun kini, wajahnya diselubungi bayang-bayang keresahan, bukan wibawa seorang panglima. Matanya terpaku pada fail hitam di atas meja. Laporan sulit bertanda kod merah Pandora. Ia adalah hasil siasatan rahsia orang-orang kepercayaannya. Kandungannya menyedihkan. Brigade Pegasus, Brigade ke-7 Gerak Khas, yang kononnya unit elit, telah bertukar menjadi sarang penjenayah yang diketuai oleh Kolonel Hashim. Penyelewengan logistik, rasuah kenaikan pangkat, malah bersekongkol dengan Lieutenant Jeneral Zakaria dari bahagian perolehan untuk menerima senjata rosak demi wang suapan. Masalahnya, akar mereka terlalu dalam. Lieutenant Jeneral Zakaria telah membina kerajaannya sendiri selama 20 tahun mengawal perolehan senjata. Ramai jeneral lain terikat di bawah pengaruh wang dan kuasanya. Hashim hanyalah ketua Samseng tamak di hujung sarang labah-labah itu. Tok-tok. Ketua staf peribadinya, Kolonel Azman masuk membawa teh panas. Tan Sri, berehatlah sebentar. Jeneral Salina bertanya perlahan tanpa mengangkat muka. Azman, kalau bahagian tengah pokok sedang membusuk, apa kita perlu buat? Kita perlu potong bahagian busuk itu. Kalau perlu, tebang pokok itu sekali. Potong. Salina bangun dan memandang pemandangan malam KL. Masalahnya, kita tak tahu sampai mana busuknya. Dari luar nampak macam pokok gergasi yang sihat. Kalau gopoh, kita cuma potong dahan sihat, tapi raksasa sebenarnya terlepas. Zakaria tu jenis yang sanggup potong kaki sendiri untuk lari. Apa kata tubuhkan pasukan siasatan gabungan dengan polis, tentera dan perisikan, cadang Azman? Dengan kuasa aku? Berapa ramai agaknya yang tak termasuk dalam sarang labah-labah Zakaria, tanya Salina sinis. Ini perlu diselesaikan senyap-senyap. Untuk tangkap labah-labah, kena masuk ke tengah sarangnya. Menyamar jadi mangsa. Wajah Azman pucat. Tan Sri, bahaya. Keselamatan Tan Sri. Maruah tentera lebih penting daripada nyawa aku. Salina memotong tegas. Dia membuka pintu bilik rehat peribadinya. Dia menanggalkan baju uniform Jeneral 4 bintang itu. Beban di bahunya hilang. Dia mengeluarkan kotak usang. Di dalamnya terdapat uniform tempur Mejar yang lusuh dan pudar warnanya. Baju yang dipakainya semasa di lapangan dulu. Dia menyarungnya. Dia menampal tag nama lama, Salina dengan pangkat Mejar. Di hadapan cermin, dia bukan lagi Panglima ATM. Dia hanyalah seorang Mejar wanita pertengahan umur yang biasa, baru melapor diri ke unit logistik. Dia mengikat rambut dan memakai cermin mata bingkai tebal. Mata tajamnya kini tersembunyi. Azman, sepanjang ketiadaan aku, kau uruskan jadual rasmi. Beritahu Putrajaya dan istana aku bercuti sakit. Tiada siapa boleh tahu aku ke mana. Baik, Tan Sri. Salina menepuk bahu Azman. Jangan risau. Aku cuma pergi tangkap tikus. Tikus yang sangat besar dan tamak. Ratu telah hilang. Kini hanya tinggal seekor tikus yang berjalan masuk ke sarang singa. Brigade Pegasus. Suasana di kem itu sibuk tetapi udaranya terasa keruh. Trak keluar masuk, tetapi baunya bukan bau minyak senjata, sebaliknya bau karat dan kotoran. Sebuah jeep lama berhenti. Salina turun, memikul beg galas tentera. Ramai tentera memandangnya dengan pandangan menghina. Perempuan tua ni buat apa kat sini? Dia mengetuk pintu pejabat Panglima Brigade. Di dalam, bunyi gelak tawa kedengaran seperti markas Samsung, bukan pejabat tentera. Masuk. Bilik itu penuh asap rokok. Kolonel Hashim duduk di meja besar dengan kaki bersilang,
dikelilingi 4 pegawainya, Pegasus 5, Lieutenant Colonel Rahim, Operasi, Lieutenant Colonel Ismail, Logistik, Mejar Omar, Sumber Manusia, dan Pegawai Waran Sarjan Rosli. Lapor diri, Tuan. Mejar Salina melapor diri untuk tugas audit logistik dan pengurusan Brigade Pegasus. Bukannya jawapan, tetapi tawa ejekan yang diterima. Mejar Omar bersuara, "Wah, markas hantar orang istimewa. Mak cik, umur macam ni tak nak pencen ke cari suami jaga kedai." Hashim menghembus asap rokok. "Audit? Brigade aku tak perlu audit. Kau duduk je diam-diam kat stor buruk sana, jangan kacau kerja kami." "Faham. Faham, Tuan." Mereka menempatkannya di stor usang paling hujung. Tempat untuk dia dilupakan. Tetapi bagi Sarina, ini tempat persembunyian sempurna. Setiap malam, hantu stor ini bergerak. Dia menyemak stok sebenar, menceroboh komputer pentadbiran, dan mengumpul bukti. 2 minggu berlalu. Sarina dianggap tidak wujud. Sehingga hari mesyuarat operasi latihan gabungan. Hashim memanggilnya semata-mata untuk memalukannya. Di bilik mesyuarat, Hashim membentangkan pelan operasi yang kononnya hebat. "Kita bahagi pasukan, satu pancing musuh depan, satu lagi ikut jalan gunung serang belakang." "Sempurna, kan?" Semua staf mengangguk memuji. Tiba-tiba, ada soalan. Sarina mengangkat tangan. "Pertama, jalan gunung itu rosak akibat hujan lebat, kenderaan tak boleh lalu. Kedua, pasukan pemancing terlalu lemah, akan hancur sebelum bantuan tiba. Ketiga, musuh bukan bodoh untuk ikut rentak kita." Di mana pertimbangan tentang musuh dalam pelan ini? Analisis tajamnya menelanjangi kebodohan pelan Hashim. Wajah Hashim merah padam. "Kurang ajar. Kau tahu apa pasal taktik? Mari kita lawan war game, simulasi perang, sekarang. Aku ajar kau apa itu pengalaman tempur." Hashim, yang bangga dengan kemahiran simulasinya, mencabar Sarina. Semua menyangka Sarina akan kalah teruk. Sarina membuka cermin matanya. Mata helangnya terdedah. "Baik, Tuan." Permainan bermula. Hashim menyerang membabi buta. Sarina berundur, memancingnya masuk ke lembah sempit, kemudian, bom. Artileri Sarina memusnahkan pasukan Hashim dalam sekelip mata. Skrin memaparkan, pasukan merah, Sarina, menang. Hashim kalah di depan semua orang. Egonya hancur. Bermula hari itu, dia mengarahkan semua orang memulaukan Sarina. Tiada siapa bercakap dengannya. Dia diberi tugas mengira ribuan peluru dan butang baju. Namun, tugas di stor senjata memberinya peluang melihat pusat masalah. Senjata baru kedua C1 ditukar dengan senjata lama berkarat. Jaket kalis peluru palsu. Semuanya dari syarikat Samjin Defense, atau syarikat pertahanan maju, kroni Lieutenant General Zakaria. Bukti aliran wang diperlukan. Sarina memecah masuk pejabat Hashim pada waktu malam, membuka peti besi menggunakan kod rahsia, gabungan nama Pegasus dan tarikh lahir, dan menyalin data dalam USB. Hashim menyedari peti besinya diusik. Dia tahu pelakunya Sarina. Dia memutuskan untuk menghancurkan Sarina sebelum rahsianya terbongkar. Dia menuduh Sarina sebagai pengintip musuh dan pelacur. Dan kita kembali ke babak penyeksaan di padang kawat tadi. Klik. Butang isyarat ditekan. Rakaman suara dihantar. Sarina diseret ke penjara bawah tanah. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan tiba. Jeneral Tan Sri Sarina meletak jawatan kerana sakit. Hashim dinaikkan pangkat ke Brigadir Jeneral dan akan bertukar ke Markas Tentera Darat. Majlis pemakaian pangkat akan diadakan serentak dengan Majlis Angkat Sumpah Panglima ATM yang baru di Dewan Utama Kementerian Pertahanan. Hashim gembira bukan kepalang. Dia hadir ke majlis itu dengan bangga, memakai uniform Jeneral 1 bintang barunya, duduk di barisan hadapan sebelah Lieutenant General Zakaria. Pengacara mengumumkan, seterusnya, ketibaan Panglima Angkatan Tentera Malaysia yang baru.
Beliau baru sahaja menyelesaikan misi rahsia Operasi Pandora. Operasi Pandora. Wajah Zakaria dan Hashim berubah. Pintu Dewan Gergasi terbuka. Seorang susuk tubuh melangkah masuk. Seorang wanita. Di bahunya bersinar 4 bintang. Itu dia. Wanita yang diseksa di padang kawat. Wanita yang dipanggil pelacur. Wanita yang dipanggil makcik. Mejar Salina adalah Jeneral Tan Sri Salina. Hashim kaku. Zakaria pucat. Salina naik ke pentas. Bibirnya masih ada kesan luka. Dia memandang Hashim di sebelahnya. Brigadir Jeneral Hashim. Hormat Panglima. Tanpa sedar Hashim memberi tabik hormat. Salina berucap. Saya tidak akan berjanji kosong. Saya akan tunjukkan satu video. Skrin besar memaparkan rakaman penyeksaan di padang kawat Brigade Pegasus. Semua hadirin terkejut berok. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan memandang dengan wajah berang. Wanita dalam video itu adalah saya, kata Salina. Mereka bukan sahaja menghina saya, mereka memijak maruah tentera. Polis tentera? Tangkap Hashim dan konconya sekarang. Hashim, Rahim, Ismail, Omar, dan Rosli ditangkap di situ juga. Pangkat mereka direntap kasar. Tetapi Zakaria masih tenang. Kau belum menang, Salina. Dia merancang sabotaj latihan besar-besaran minggu depan latihan perisai bebas. Dia mengupah orang dalam untuk memalsukan laporan risikan dan merosakkan pesawat pejuang. Latihan bermula. Salina di bunker bawah tanah. Dia tahu ada sabotaj. Dia mengarahkan semua jet pejuang mendarat serta-merta, menyelamatkan mereka dari terhempas, dan mengubah sasaran artileri ke koordinat rahsia Alpha 7, lokasi sebenar pasukan musuh simulasi yang disembunyikan Zakaria. Zakaria panik. Dia cuba mengganggu sistem komunikasi, tetapi drone rahsia Argus milik Salina memusnahkan punca gangguan itu. Latihan berjaya cemerlang. Kini tinggal langkah terakhir, kotak Pandora sebenar milik Zakaria. Setiausaha Zakaria, Mejar Puteri, sebenarnya adalah anak kepada mangsa fitnah Zakaria dulu. Dia bekerjasama dengan Salina. Semasa Zakaria dipanggil ke Putrajaya atas alasan palsu, Puteri memecah masuk jam antik di pejabat Zakaria dan menyalin data jenayah 20 tahun. Keesokan harinya, di mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, Salina membentangkan bukti dari kotak Pandora. Video Zakaria merancang sabotaj juga ditayangkan. Tangkap pengkhianat negara ini, arah Perdana Menteri. Zakaria diseret keluar oleh pasukan keselamatan khas. Pembersihan besar-besaran berlaku. Zakaria dihukum penjara seumur hidup. Hashim dan kumpulannya meringkuk dalam penjara. Setahun kemudian, Jeneral Tan Sri Salina berdiri di landasan melihat jet pejuang baru berlepas. Angkatan tentera telah bersih dan bangkit semula. Dia memandang ke langit biru, tahu tugasnya sebagai pembersih zaman lama telah selesai, membuka jalan untuk masa depan yang cerah.